Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni di Transmatic Autobank kita ada satu kereta GLB 250. Okay, kereta ni tak banyak on the road tapi enjin dia guna M260. Enjin ni banyak digunakan dekat CLA 250, GLA 250, A250 So kereta ni dia asal dia ada satu isu. Dia selalu misfiring dengan jerking enjin dia jerking. So upon inspection, masih mula-mula dia datang, kita dapati benda ni. Jom. Okey, ini ialah dia punya engine head dia yang asal dulu. Okey. So first problem kereta ni misfiring, dia jerking, keluar check engine light. Sebabnya dia punya ni, kalau kita tengok dia punya valve dia ni, dia bergoyang. Dia bergoyang Semua valve dia bergoyang So dia punya valve guide dia dah makan. So dia punya solution dia, kita tukar kepada short head. Okay, short head ialah satu head, ada valve semua complete So ini dia punya short head yang baru So ini dia punya engine head dia yang baru, dia datang complete short head. Okay, bila kita dah tukar short head dia, customer ni pakai untuk seminggu. Lepas tu dia datang balik dengan satu masalah di mana enjin dia bunyi kasar. Okay, bunyi grinding noise. Okay, bunyi grinding noise. So kita inspect semula, kita buka balik dia punya head, nak tengok kerja-kerja kita ni okey ke tak okey, ada masalah ke tak. So bila kita dah buka, kita dapati kerja-kerja yang kita buat sebelum ni, head dia dalam keadaan elok. Okey, kalau kita tengok surface, tak ada apa yang block, dia punya spark plug dia semua cantik, tak ada misfiring semua Further diagnose, kita dapati engine oil dia banyak habuk besi. Okay? Baik yang halus dan juga yang kasar. Jadi nak tak nak, kita kena leraikan engine takedown. So bila kita engine takedown ni, kita dismantle segala-galanya. Okay, ini yang kita dapati. Kalau you tengok sini, ini dia punya crankshaft dia. Kita dapati dia punya crankshaft dia kat sini dah worn out. So tengok dia dah worn out, ada score marks dengan dia punya surface dia tak rata lah. Ni piston nombor 4 ni. Okey, dia tak rata, dia dah beralun-alun macam ni. Okey. Yang lain-lain tak makan sangat termasuk dia punya piston. Okey, piston dia dalam keadaan elok. Okey. Sebab dia punya head dia semua elok, tetapi dia punya big end bearing dia semua dah makan. Okay. Small end bearing okey. Empat-empat big end bearing, empat-empat pistonnya, conrodnya, big end bearing dia dah worn out Dia ada score mark semua. Benda ni kita further diagnose kenapa dia jadi macam ni. So kita tuju kepada dia punya oil pump sebab selalunya benda macam ni dia minyak tak dapat nak salur ke sini. Jadi dia tak ada lubrication, membuatkan dia ada friction. Okey, dia friction sebab dia moving tu yang dia jadi score mark, dia bergesil semua. So kita buka dia punya oil pump dia. Okey, jom kita tengok.